Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama aku lagi di video kelima aku ni. Di dalam video ni aku akan kongsikan kepada kamu fasa kelima apa yang perlu kamu lakukan kalau kamu ingin menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan bermanfaat dekat YouTube ni. Okey, fasa kelima kamu lihat kamu kena bina identiti channel kamu. Mengapa? Sebab kamu kena sebabnya lah kalau bagi saya, sebab saya mahu orang mengenali channel saya walaupun tanpa melihat nama channel saya. Okey, kamu pun perlu juga buat macam tu. Jadi, apa yang perlu kamu lakukan kalau kamu nak membina identiti channel kamu? Okey, yang pertama ialah kamu buat gaya cakap kamu bersendiri. Gaya cakap kamu sendirilah cara kamu bercakap. Okey, lepas tu yang kedua, kamu macam mana cara kamu membuka video kamu, open video macam mana. Okey, lepas tu yang ketiga, macam mana cara kamu mengajar ataupun cara berkongsi. Ingat, aku bukan mengajar, aku cuma nak berkongsi. Aku nak kita sama-sama belajar. Okey, lepas tu apa warna thumbnail yang kamu gunakan. Okey, lepas tu apa lagi? Lepas tu jenis muzik. Muzik macam mana yang kamu gunakan di dalam video kamu. Lepas tu nilai ini yang paling penting. Apa nilai yang kamu bawa dalam video kamu. Okey, ataupun apa nilai ataupun apa manfaat yang kamu bawa dalam channel kamu. Okey, macam itu. Itu adalah perkara yang kamu perlu lakukan di fasa yang kelima ni. Okey, kalau kamu merasakan perkongsian aku ni dapat membantu menyelesaikan masalah kamu, jangan lupa kamu subscribe dan kamu follow. Yang paling penting, share supaya ramai lagi kawan-kawan kita dekat luar tu yang juga ingin menjadi seorang YouTuber yang berjaya dekat TikTok ni, dekat TikTok pula. Dekat YouTube ni, okey. Share supaya mereka juga mendapat manfaat daripada perkongsian aku ni. Okey, jumpa lagi di video aku yang ke-6. Di dalam video ke-6 nanti aku akan kongsikan fasa ke-6 pula kepada kamu. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.